Hai, murid-murid sekalian. Mari kita meneroka cara untuk menghitung jarak antara dua titik dengan menggunakan teorem Pythagoras. Mari kita cuba contoh soalan ini. Diberi koordinat P negatif 2,14 dan koordinat Q 6,4. Bagaimanakah kita menghitung jarak antara PQ? Pada rajah, kita boleh nampak garis lurus PQ adalah condong. Apabila kita lukis satu garis tegak melalui titik P dan garis mengufuk melalui Q, sebuah segitiga bersudut tegak terbentuk. Garis PQ menjadi hipotenus bagi segitiga itu. Oleh itu, kita boleh menggunakan teorem Pythagoras untuk mendapatkan jarak PQ. Sebelum mencari jarak PQ, kita perlu mendapatkan jarak menegak dan jarak mengufuk. Untuk jarak menegak, kita guna koordinat Y besar menolak koordinat Y kecil. Jarak menegak antara P dan Q ialah 10. Sama seperti jarak menegak, kita guna koordinat X besar menolak koordinat X kecil bagi jarak mengufuk. Jarak mengufuk antara P dan Q ialah 8. Sekarang kita tahu jarak menegak ialah 10 dan jarak mengufuk ialah 8. Kita boleh gantikan nilai-nilai ini ke dalam teorem Pythagoras. Pada akhir perhitungan, kita dapat jarak PQ ialah 12.81 unit. Selepas video ini, adakah anda tahu mengapa teorem Pythagoras digunakan untuk mencari jarak antara dua titik?